Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razali Yaakob. Hari ni aku nak buat konten pasal motor aku lah. Allahu Akbar. Adalah, tapi sebelum tu kita tengok intro ni dulu. Kita cerita santai. Okay, sebelum ni aku tak pernah tunjuk kunci motor Honda Dash aku 125Fi. Ni kunci Honda Dash 125Fi aku. Okay, aku nak tunjuk motor aku ni. Ada masalah sikit lah. Motor aku ni tak boleh nak start lah guys. Sebab apa tak boleh start Starter bateri dah kong ni, tak boleh. Terpaksa pakai ni. Sebaik motor ni ada tempat pemijat starter, so boleh pun start. Bateri dah kong ni. Nanti ada duit, nanti dapat gaji, kita tukar bateri lah. Razali Love Safrina, istriku tercinta. Bateri motor kong pula. Dah sampai masa dah ni. Tapi Alhamdulillah lah, motor ni bateri dia bertahan lah. Lama juga aku pakai motor ni start 2020 lah. Awal 2020. Nanti dia punya lampu LED ni, kita buka lampu atas, terang gila. Tak bersinar lagi. So dah nak kena tukar bateri ni. Bateri kong. Tak apa. Ni lampu belakang tak bersinar dengan lampu klik-klik, lampu brake. Tapi bunyi motor ni masih sedap lagi. Motor walaupun dah lama, bunyi masih sedap lagi. Exhaust masih mantap bunyi dia. Sedap. Enjin masih sedap. Tak ada apa-apa masalah pun enjin, Alhamdulillah. Cuma bateri dah nak kena tukar ni. So kita tutup enjin dulu. Alright guys, siapa-siapa yang belum subscribe channel Razali Yaakob, minta tolong subscribe, like, share and comment guys. Thank you guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi.